Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi dalam video ni saya nak berikan sedikit penerangan berkaitan cara untuk menentukan sama ada sebuah compound itu ialah meso compound membandingkan maklumat yang ada dalam ini. Okey? Ini soalan dalam buku teks dia. Jadi meso compound ni apa? Okey, kita tengok slide. Meso compound ni secara dasarnya ialah sebatian yang achiral. Chiral ni maksudnya dia tidak chiral lah. Dia tak chiral, so dia tidak menunjukkan optical activity. Does not exhibit optical activity. Okay. Also, the compound it has a plane of symmetry. Faham tak? Maknanya dia mempunyai simetri antara dalam molekul tersebut. So, sebab dia ada simetri, maka compound sepanjang tersebut ialah achiral. Faham tak? Okey. Kalau simetri maksudnya dia punya half adalah identical. Kedua-dua separuhnya adalah sama. Macam mana nanti saya akan tunjuk. Baik. So, kita akan pergi dahulu kepada A. Okey. Kat A, kita boleh tengok dengan jelas bahawa okey, sebatian ni ada simetri kat sini. Nampak tak? Ini ialah plane of symmetry. Plane of symmetry Dan benda penting kalau dalam simetri ni, dia memang dua-dua belahnya ada OH. Dan kedua-dua belah dalam simetri ni dia perlu menunjukkan arah yang sama. Contohnya OH ni kena ke belakang, OH yang ni pun kena ke arah belakang. Faham tak? So, inilah syarat menunjukkan bahawa plane of symmetry tersebut wujud. Faham tak? Okey? So, ini sah ialah sebuah meso compound. Okey? Okey, ini sebenarnya simple lah. Tapi saja cara lain untuk menunjukkan sama ada sebuah compound itu ialah meso atau tidak. So, saya nak tunjuk sekejap ya. Okey. Macam mana nak tentu? Ada lagi satu cara nak tentukan, iaitu melalui RS. Okey. Kita tentukan R dengan S. Okey, meso compound ni kebiasaannya dia mempunyai dua chiral center atau lebih. Dan dua chiral center atau lebih tersebut akan menunjukkan sama ada compound tersebut dia mempunyai simetri atau tidak lah. Macam itulah. Okey. So, first saya tentukan RS dia. So, inilah H. So, kita buat untuk yang atom yang kiri ni. Atom C yang kiri ini. Jadi, priority, kita sebut assign priority. Ni adalah priority yang terakhir sebab dia memang satu. Yang ni yang kedua. Ni C atas 2O. So, ni ketiga. Ni yang keempat. Okay, since dash ni ada dekat mana? Dekat dash ni ada yang priority pertama. So, kita kena interchange dua kali. So, interchange dua kali, dia akan jadi 4 sini, 1 sini. Asalnya 2 kat sini. So, 2 kat sini, 3 kat sini. So, 1, 2, 3. Dan ini ialah clockwise. So, ini adalah R. Okay, so carbon sini ialah R. Okay, jom kita cuba pula untuk yang sebelah kanan. Dua sebelah kanan. Ini R Sebelah kanan ni pula. Ni priority yang keempat. Pertama sebab dia pula proton nombor paling tinggi. H ni pula yang keempat. Lepas tu ni pula adalah 2, ni pula adalah 3. Boleh? Dan 1 dan keempat ni kedua-duanya oleh sebab yang priority yang tinggi, yang ni pula ada priority keempat. So kita kena interchangekan dia. Okay, ni ialah priority pertama, ni priority keempat. Ni priority keempat sebabnya 1 sini. So ni 2 sini, 3 sini. Ni 2, ni 3. So kita interchange twice. So ini sebenarnya adalah S. Faham ya? So sebenarnya syarat untuk meso compound ialah untuk kedua chiral compound tersebut dia kena bertentangan. Chiral carbon tersebut salah satu kena R, salah satu kena S. Faham tak? Okay. So salah satu ialah satu chiral center perlu R, sementara lagi satu chiral center pula dia perlu S. So dia saling berlawanan. Okay, berlawanan. Boleh ya? Ini ialah antara syarat dia. So, since dia Kenapa kita berlawanan? Supaya bolehlah bentuk simetri je. So, RS ni ada bentuk simetri dan sah dia adalah sebuah meso compound. Boleh. Okay, next tengok pada B.
So kita tengok B sama-sama. So kita cuba guna RS yang tadi. Nak tentukan sama dia miso compound atau tidak. Okay. So kita buat sama-sama. Saya malas nak buat, tapi itulah kita kena buat. Okay. Saya suka nak tunjukkan dia punya wedge yang ada H tu. Okay. So ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang last, ni yang kedua sebab ada CH2O, ni yang ketiga. Okay. So dash ada yang pertama, dash perlu ada yang keempat, so interchange 2 kali. So 4, 1, ni pula padam, 2, 3, kita kena interchange dia, 2, 3. So kita buat putaran, maka sini 1, kedua, ketiga. So ini ialah putaran clockwise. So clockwise adalah R. Okay, jom. Sementara pula dekat kanan ni dia ada 4, 1. Faham? 1 ni O ni polinomial paling tinggi. Lepas ni pula ada 3 sebab C attached to semua H. Ni pula ada nombor yang kedua. So dash ni perlu ada yang derivatif keempat. So kita interchange 2 kali. So macam ni. Nampak tak? Ini pula ialah R. So inilah R, inilah R. So untuk ni, so kedua-dua karakteristik ialah R. Sedangkan untuk syarat miso compound, salah satu perlu R, salah satu perlu S. So adakah ia sebuah miso compound? Jawapannya ialah tidak. Dia bukan sebuah miso compound. Okay, lagipun kalau kita buat simetri dia. Okay, jom kita buat simetri dia. Okay, ini ialah compound kita. Jadi kalau kita rotate bond dekat sini ke turun bawah. Okay, saya nak zoomkan balik lah. Okay, ni kita punya compound. Okay, kalau bond yang ni kita pusing ke bawah, maksudnya dia akan flip. Dan ini akan ke atas. So ini pula akan ke bawah, depan. So OH akan ke depan. So nampak tak? Ini sebabnya simetri kat sini. Tapi di sini bukan simetri pun, sebab satu bond ke depan, sebelakang, satu bond OH ke depan. Jadi oleh sebab dia berbeza sesama lain, so kita boleh cakap lah yang dia simetri. Boleh tak? Faham ya? Baik. So dia bukan miso compound. Ni kena bayangkan sikit lah nak lukis. Okay, next kita cuba tengok pada subatian terakhir kita, iaitu inilah dia. So saya nak buat RS ni teknik. So kat sini ialah ada BR, yang ada H. So nak tukar priority, H ni yang 4, ni BR ni yang pertama. Lepas tu ni pula C atas semua H, maka ini priority yang ketiga, ni pula priority kedua. So dash ni ada atom group pada priority keempat. So kita boleh tentukan 1, 2, 3 punya rotation. So 1, 2, 3 ni dah clockwise R. Okay, seterusnya untuk yang ni pula, ni priority dia 1. Saya suka pandang balik lah supaya senang untuk kita tengok sama-sama yang baru. 1 H ni keempat, ni pula ketiga. Sesi H3, ni pula yang kedua. So since dash ni tak ada yang paling rendah, kita interchange 2 kali. Okay. So dia akan ni 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni pula, ini ialah anti-clockwise. Dia anti-clockwise, so ialah S. So 1R, 1S. Dia saling bertentangan. Dan kita nampak dia boleh wujud sebagai simetri. So ini boleh wujud sebagai miso compound. Okay, macam mana wujud sebagai simetri? Okay, cuba tengok balik. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 bond. Jadi kalau kita pusingkan dekat bond yang tengah-tengah ni ke bawah, dia akan jadi macam ni. BR sini. Jadi seterusnya yang tengah ni kat sini, keempat sini, kelima sini. So kita pusingkan, bila kita pusingkan dia kat tengah, BR ni akan kat sini, dia akan naik kat atas. Ni kena bayangkan sikit lah. Boleh? So dia punya simetri akan dekat tengah. Lagipun yang ni pula ada bond kat atas, ni pun ada bond kat atas. So dia sama sahaja. So that's why boleh katakan ni sebagai sebuah miso compound. Alright, boleh faham? Okay, itu saja pada saya. Semoga membantu. Assalamualaikum. Bye.